Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin MBI edisi ke-9 2025 bersama saya Nursyuhada Mama Azman. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI perkasa aspek kebersihan, kehijauan dan kemajuan. 7 pasangan pengantin sertai Majlis Nikah Jama'i Syar'i. MBI terima kunjungan delegasi WUZI Municipal People's Government. Kebersihan, kehijauan dan kemajuan menjadi aspek yang diperkasakan Majlis Bandar Ipoh MBI ke arah memacu sebuah bandaraya bestari sejahtera. Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syarif Hanifah berkata, 3 aspek ini akan menjadi panduan bagi meneruskan kecemerlangan MBI dalam mentadbir Bandaraya Ipoh. Dengan menekankan amalan back to basic, beliau yakin MBI akan terus dinamik dan produktif dalam mengurus isu perbandaran serta memperkasa penyampaian perkhidmatan. Jadi saya akan memberi penekanan perkara-perkara ini kerana inilah yang menjadi rungutan warga Ipoh, di mana saban hari kita menerima pelbagai-bagai aduan dari segi servis-servis yang telah kami berikan, di mana MBI sebagai pihak penguasa tempatan kita memungut cukai dan kami bertanggungjawab untuk memulangkan atau memberi servis dalam bentuk perkhidmatan kepada rakyat dan kepada masyarakat warga Ipoh daripada hasil pungutan cukai. Dan bagi kami warga Ipoh adalah stakeholders kami dan kami kena berkhidmat kepada warga Ipoh. Jadi itu jadi misi dan vision saya untuk saya laksanakan sepanjang saya menjawab jawatan sebagai Datuk Bandar Ipoh. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Khas sempena sambutan ulang tahun Hari Bandar Ipoh ke-37. Program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Ipoh ICC itu dihadiri lebih 1,000 anggota MBI. Majlis Bandar Ipoh MBI dengan kerjasama Masjid Muhibbuddin Shah Ipoh dan Persatuan Kebajikan Islam MBI PERKIB telah menganjurkan Majlis Nikah Jama'i Syari'i. Program yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Bandar Ipoh yang ke-37 itu melibatkan penyertaan 7 pasangan pengantin yang terdiri daripada individu kelahiran negeri Perak. Majlis akad nikah pasangan pengantin tersebut telah berlangsung di Masjid Muhibbuddin Shah, manakala majlis resepsi pula diadakan di Pusat Konvensyen Ipoh. Majlis Nikah Jama'i Syari'i ini telah dirasmikan Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman. Hadir sama memeriahkan program berkenaan Ahli Majlis, Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Jabatan MBI serta Ahli Jawatan Kuasa Masjid Muhibbuddin Shah. Antara tujuan penganjuran majlis ini adalah bagi membantu memudahkan urusan nikah di kalangan golongan muda di Bandaraya Ipoh, menggalakkan orang muda yang kurang berkemampuan untuk mendirikan rumah tangga, membina ukhuwah serta menjadikan MBI organisasi yang sentiasa peka dan prihatin terhadap kemanusiaan dan kebajikan masyarakat di bandaraya ini. Hampir 1,000 orang hadir bagi memeriahkan majlis ini yang terdiri daripada ahli keluarga pengantin. Baru-baru ini, Majlis Bandar Ipoh MBI telah menerima kunjung hormat daripada delegasi WUZI Municipal People's Government. Lawatan sehari itu diketuai Timbalan Pengarah Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri WUZI Municipal People's Government Ye Zeng. Kehadiran mereka telah disambut Pengarah Kanan Perkhidmatan MBI, Profesional Landscape Architect Mior Abdullah Zaidi Mior Razali yang mewakili Datuk Bandar Ipoh. Pertemuan itu dimulakan dengan sesi perbincangan bersama para delegasi bersama anggota MBI yang terdiri daripada ahli majlis dan pegawai MBI. Antara tujuan utama lawatan itu adalah untuk berkongsi pengetahuan dan kemahiran terutamanya berkaitan pengiktirafan Ipoh sebagai rangkaian bandar kreatif UCCN, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Semoga lawatan ini akan membantu mengeratkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua bandaraya.
Datuk Bandar Ipoh Zaman Syari Hanifah telah mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Majlis Bandaraya Ipoh MBI yang terletak di Pejabat Perkhidmatan Bandar Buntung Ipoh. Lawatan tersebut diadakan bertujuan meninjau fasiliti selain meluangkan masa untuk beramah mesra dengan para pegawai dan kaki tangan MBI. Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah Pengarah Perkhidmatan Perbandaran MBI S. Mani Segaran. Dalam program berkenaan, Datuk Bandar telah menyampaikan amanat kepada warga jabatan serta beliau menerima taklimat terperinci berkenaan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam oleh Pengarah Perkhidmatan Perbandaran sendiri. Beliau turut menekankan hasrat agar MBI kembali memberi tumpuan kepada fungsi teras iaitu memastikan kebersihan bandaraya, khususnya aspek kutipan sampah, penyelenggaraan longkang dan rumput, pencahayaan awam serta pengurusan taman dan kawasan rekreasi. Beliau turut menyeru seluruh warga kerja MBI agar bersama-sama menjayakan visi menjadikan Ipoh sebagai bandaraya bestari sejahtera. Program sebegini diharap dapat menyuntik semangat dan motivasi baharu dalam kalangan warga MBI untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga kota Ipoh. Sempena sambutan ulang tahun Hari Bandaraya Ipoh yang ke-37, Cute Carry dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Persatuan Pegawai Kanan MBI Paduan telah menganjurkan bengkel Cute Carry versi 2.0. Program yang berlangsung di Pusat Convention Ipoh ICC itu dihadiri kira-kira 150 orang peserta, terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta. Majlis Daerah Kampar, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak SSI, MB Inc, Aman Jaya Holding, LTC Alam Bersih Sendirian Berhad dan Juta Niaga Legasi antara yang mengambil bahagian. Penganjuran buat kali kedua ini telah mengutarakan topik profesionalisme dalam kerjaya dan jurang generasi. Ia bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perbezaan dalam nilai, sikap dan gaya kerja di kalangan generasi yang berbeza dalam satu organisasi. Selain dapat memahami kepentingan menjaga standard tinggi dalam kerja sesuai untuk individu yang ingin memperkukuhkan aspek profesionalisme dalam kerjaya mereka. Majlis penutup bengkel Cute Carry 2.0 ini telah disempurnakan oleh Pengarah Kanan Pentadbiran dan Operasi MBI Abdul Halim Saad mewakili Datuk Bandar Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan adalah Pengarah Khidmat Pengurusan MBI Nurmala Latif. Seramai 50 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mengambil bahagian dalam program latihan kebakaran dan kawat pengungsian bangunan. Program yang berlangsung di Taman Rekreasi Gunung Lang Ipoh itu merupakan anjuran Jabatan Taman dan Lanskap MBI dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Objektif utama latihan ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan latihan kepada anggota MBI tentang tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Di samping itu, latihan ini juga bertujuan untuk memastikan pasukan keselamatan kebakaran dan ketua, penolong ketua tingkat dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai pasukan bertindak cepat dalam membantu anggota mengosongkan bangunan. Menerusi program tersebut, sebanyak 2 simulasi telah dilaksanakan dengan pemantauan pihak bomba iaitu simulasi menyelamatkan mangsa kebakaran yang terperangkap dalam bangunan dan simulasi penerangan serta latihan pemadaman kebakaran oleh anggota Jabatan Taman dan Lanskap MBI. Program latihan yang bermula pada jam 10.30 pagi telah berakhir kira-kira jam 11.15 pagi. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-9 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh bestari sejahtera dan salam Malaysia Madani.